Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ni saya nak ajar sikit kawan semua macam mana nak call customer service mobile. Okey, dan saya akan beritahu macam mana nak bercakap dengan customer service mobile. Okey, first kali awak kena call nombor ni 018 388 1318. Dalam video ni saya buat sikit buat cepat supaya senang awak faham. Okey, first kali awak call saja nombor ni. Call macam biasa. Nanti awak ada 9 nombor kena tekan. Okey, dengar je bunyi menu ni. Okay. Yang ni yang first. Dia beritahu nombor. Terus tekan nombor 1. Nanti dia keluar suara. Tekan nombor 2. Keluar suara. Nombor 1. Sama je. 3. Have you checked the latest for voice? Press I have 4 steps. If you would like to check the late. Alright then, let me start nanti looking lepas for an ni customer service executive akan for angkat you. telefon lah. Please be advised. Okey, masa ni korang boleh tanyalah apa-apa masalah berkaitan dengan bil ke, ataupun bil kena charge ke sebab apa bil mahal ke, ataupun ada masalah apa-apa boleh contact dengan mobile customer service. Okey, in case lah kalau siapa-siapa yang bakal bil, yang bakal postpaid, korang kena ingat ya. Korang kena ingat bila bakal bil ibaratnya korang bakal kad kredit. Korang boleh beli barang-barang daripada Play Store. Contohnya anak main game, dia nak beli diamond, nak beli senjata, terus boleh beli melalui eBay mobile. Okey, jadi korang kena call customer service untuk block semua pembelian. Cakap kat dia, saya ada pakai eBay mobile, boleh tak? Boleh tak saya nak block semua apa-apa pembelian daripada eBay mobile saya ni? Saya tak ambuh anak saya beli barang melalui eBay. Okey, bila cakap macam tu, nanti dia akan buka satu report, dia akan block semua pembelian daripada eBay mobile. Yang ni terlalu hanya untuk Play Store sahaja. Kalau nak beli dekat Shopee ke Lazada ke, yang tu bebas, yang tu tak ada masalah. Yang berkaitan dengan Play Store sahaja dia akan block. Biasa anak-anak beli game biasa dekat Play Store lah kan. Okey, jadi metod dia block semua benda tu. Ataupun network kat rumah ada masalah ke, modem wifi ada masalah ke, boleh contact dengan mobile customer service. Gitu saja. Apa-apa nak komplain pun dekat mobile customer service. Tu cara call dia, mudah saja. Kalau korang berminat dengan konten macam gini, korang boleh share dan boleh like. Dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.